Lama dah tak tengok Kak Tim masak-masak. Hari ni kita nak buat video masak. Kita buat pergedil. Yang ini senang, kita akan pakai air fryer sahaja. Dan korang boleh frozen kan. Bila korang nak makan nanti korang boleh panaskan atau goreng semula. Cara dia mudah, make sure ada kentang. Korang kalau tak ada kentang dah tak jadi pergedil dah. Ni kentang biasa je buat. Kalau kau ada bajet lebih kau beli yang mahal. Dan korang kena potong begini kecil-kecil. Semua tau. So lepas dah potong halus macam tu, kita akan letak minyak. Tapi sebelum tu, make sure korang kena ada bawang. Siapa suka letak daging kisar boleh letak daging kisar. Kak Eti suka letak bawang goreng. Dan juga this one adalah daun sup. Tak suka daun sup, kau jangan letak. Kau suka letak daun kucai, kau letak daun kucai. Jom kita nak potong sampai habis. Okey, ni kita dah siap potong. Ai, lawa potongan kita ni. Okey, so kita nak letak minyak. Minyak ni kau lumur lah, janganlah kedekut sangat. Kalau rasa kedekut beli minyak paket. Kak Eti beli minyak paket gak. So kau lumurkan dia. Jom. Lepas tu kita nak bawa dia pergi mana tau? Kita nak bawa dia pergi menjelajah. Bukan dia goreng. Kita letak dalam air fryer. Jom. Ini tak ada letak garam ya. Memang letak minyak sahaja. Kalau tak ada air fryer, orang goreng. Ataupun kalau ada oven, boleh pakai oven. Jom kita nak bakar beliau. Pakai air fryer. Yang ini make sure setting dia. Korang buatlah 180 darjah Celsius. Lepas tu letakkan korang punya hirisan potatoes dalam air fryer. Sudah masuk. Jangan korang isi penuh sangat. Dan buat 20 minit. Api dia 180. Lepas tu korang balik-balikkan dia Nampak korang? Senang je kan? Lepas tu korang akan frozenkan dia. Nak tengok tak rupa kat atas punya pergedil dah frozen? Sebab dah nak habis tu kita kena top up pergedil baru. Jom. Okay, ni kita punya fridge korang. Fridge kita. Inilah dia pergedil kita. Wah. Tinggal sikit ni. Nak di stop lah. Nanti kalau nak goreng, salutkan telur goreng. Cantik. Nampak? Oi, ini kalau seorang makan 4 biji lupa diri tau. Nampak ni dah 20 minit. Nampak ya? Dia dah lembut tau. Kalau korang tekan, kalau masih keras maksudnya kau punya kentang yang masalah. Dia tak boleh terlalu lembut, tak boleh terlalu keras juga. Nanti bila kita nak kepalkan dia, kalau terlalu lembut dia jadi macam mushy sangat-sangat. Ni dah okey lah ni. Kita angkat. Jom. Sebelum tu korang dah panaskan, dah lembut potato tu, dah rupa gini. Jom kita nak tunjuk what next. Ini penting ni untuk orang-orang yang tak pandai buat pergedil. Jom. Kalau korang tak nak pakai lesung, kau tengok ni dek. Acik mengajar ni Lepas tu chopper ni jangan buat dia terlalu halus. Okey, ni dah agak pas lah kiranya. Kalau korang buat lembut lagi, nanti dia jadi bubur bayi. Kita nak blend yang the rest. Untuk seasoning ni so easy. Korang letak garam, jangan too much, nanti jadi salty sangat. Lepas tu boleh letak chicken stock. Kalau tak nak pun tak apa, yang ni optional. Dan korang boleh letakkan bawang goreng. Yang ini kalau banyak lagi sedap tau ni daun sup. Lepas tu kita letak ini. Ni kena banyak. Ni lada putih. The more the merrier. Dan kita akan kepalkan. Ikutlah ya, kalau korang suka shape dia besar-besar lah. Yang sini memang suka besar. Bila masuk perut korang, puas hati ya. Besar macam ni. Dah, jadi kita goreng ni. Cantik tak? Terlalu tak? Sementara kita panaskan minyak, korang make sure ada telur. Eti akan goreng yang frozen punya. Macam ni ya. Korang coatingkan dia. Api nanti jangan terlalu panas, jangan terlalu kuat. Apa maksud dia? Jangan terlalu perlahan, jangan terlalu kuat. Ayo, acik ni. Kita dah kacau. Yang ni yang frozen tadi tu. Ini kita dah frozenkan tu. Korang celupkan begini. Dan kita gorengkan. Macam tu je. Ini kita masukkan dia. Api tu make sure panas tau. Tapi jangan panas sangat. Kan rentung. Dia slow cook sebenarnya ni. Kalau sekiranya frozen, sebaik-baiknya korang keluarkan dulu 2 jam awal ke. Okey korang. Pergedil kita dah siap. Jangan lupa save dan korang kena cuba. Jangan save je.